Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Selalunya kan saya up video pasal kampung, suasana dekat kampung kan. Ini adalah segelintir netizen yang diorang komen. Orang-orang miskin je duduk kat kampung tu. Kampung tu ni lah, kampung tu ada rumah kayu lah. Orang miskin lah duduk kat rumah kayu. Macam-macam lagi lah komen negatif yang diorang bagi. So, hari ni saya nak explain sikit lah pasal benda ni sebab dah banyak tau dapat komen macam ni. Kita pun kalau sabar tu ada had lah kan. Mana boleh setiap kali orang kata kita diam je. First yang kata miskin tu kan. Miskin dekat mana tu? Tengok rumah-rumah kat sini semua elok-elok je. Kalau ada satu atau dua buah rumah kayu tu, sebenarnya kat Malaysia ni rumah kayu pun mahal. Bukan murah tau. Tengok tu. Depan rumah macam tu saja. Time ni baru je lepas habis hujan dia parking kereta wildfire ada kat situ. Kereta mewah-mewah. Dia parking tak pagar je. Tak masuk sampai kat dalam rumah pun. Selalunya yang duduk dekat kampung ni buat rumah kat kampung. Ya memang rumah. Diorang buat rumah tu rumah kampung. Ikut style kampung biasa je. Tapi selalunya satu rumah tu mereka owner sendiri yang duduk. Lagi 3-4 buah rumah tu diorang buat rumah sewa. Jadi, diorang tak perlulah kan nak ulang-alik. Sampai nak kena pergi kat bandar untuk bekerja ke tak payah. Kebanyakannya yang duduk kat kampung ni diorang jadi petani ke, penternak ke. Ada yang bela lembu, kambing. Saya pernah tunjuk kan. Lepas tu yang jadi petani ni sebenarnya tak semua. Tapi segelintirnya selalunya diorang akan tanam. Contoh tanam serai kat depan rumah, tanam cili padi. InsyaAllah kejap lagi kat video ni saya akan tunjukkan. Kita bukan main cakap saja. Lepas tu rumah-rumah kat kampung ni semuanya ada aircon. Ada yang kata benda tu pun nak cakap ke? Ya memang nak kena cakap sebab kalau tak cakap tak habis-habis kata miskin. Sebenarnya kampung dengan bandar ni tak ada beza sangat pun. Cuba kampung ni dia lebih tenang, aman dan damai. Kalau bandar dia macam untuk orang-orang yang bekerja lebih kurang macam tu lah ya. Lepas tu ada yang kata kenapa suka kampung, kenapa tak suka bandar. Macam yang saya bagi tahu semua orang ada cita rasa masing-masing. Ada setengah dia orang jenis suka bandar. Memang kalau boleh setiap tahun nak duduk bandar je. Lepas tu ada setengah dia orang suka kampung. Jadi kita tak boleh kata yang suka kampung ni tak ada test. Yang ni walaupun duduk kat kampung tapi dia still tanam pokok buah naga. Satu-satunya pokok buah naga kat kampung ni lah. Sebenarnya saya ada satu cerita ni. Dulu jiran saya kan dia ada rumah kat kampung. Ada tanah apa semua tu. And then dia jual semua tu. Jual sebab apa? Sebab dia kata dia nak pergi duduk kat KL. Nak duduk kat bandar. Dia kata kat kampung ni infrastruktur tak berapa baik. Sedangkan semuanya sama je. Tapi mungkin tu pendapat dia lah kan. And then sekarang ni kan setiap kali dia balik rumah mak dia mesti dia kata dia menyesal lah buat macam tu. Nak duduk kampung balik lah. Duduk bandar jam lah tu lah ni lah. Baru sekarang dia menyesal tau. Dulu kemain time dia nak jual tu. Dulu je excited tau dapat jual pergi duduk bandar. Tapi okay, kita okay je kan. Maybe tu pendapat dia tapi sekarang ni menyesal pula. Ikut dia lah kan sekarang nak buat macam mana tu lah. Dulu buat keputusan terburu-buru sangat. Saya pun sebenarnya saya pernah duduk kat bandar dulu time study dulu kan duduk kat bandar. And then duduk kat bandar ni time raya contohlah kalau tak dapat balik. Kan kita nak kena cari. Time raya, mestilah kita nak kena buat rendang. Rendang ayam kampung, macam-macam kan. Kalau kat bandar ni, kalau kat kampung, kita senang je. Semua benda ayam tinggal tangkap. Serai tinggal cabut belakang rumah. Cili tinggal ambil macam tu. Santan, kalau tanam pokok kelapa, tinggal ambil kelapa tu buat santan fresh kan. Semua benda senang. Tapi kalau kat bandar, tak adanya. Semua kena beli. Beli tu tak apalah kita okey lagi. It's okay kita nak pergi beli. Tapi tak dapat cari yang segar. Kalau tak dapat cari yang segar tu pun boleh kira bersyukur lah. Yang penting bahan tu ada. Kadang-kadang memang benda tu habis. Memang tak ada langsung. Yang tu susah lah kita nak cari. Memang tak ada lah. Tapi kalau kat kampung tak ada. Senang je. Tinggal ambil tepi depan belakang kiri kanan. Tada semua bahan-bahan nak buat rendang siap. Tinggal beli garam dengan penyedap lah. Senang kan? Tapi saya tak kata yang duduk bandar ni tak okey je. Ikut cita rasa lah. Kalau suka, suka. Kalau tak suka, tak suka. Semua orang ada pendapat masing-masing. Gitu. Lepas tu, yang kata orang kampung ni miskin tak kerja. Siapa kata dia orang tak kerja? Siapa kata tak kerja? Dia orang kerja lah. Kadang ada setengah
yang betul-betul macam dah berusia. Diorang dulu kerja kerajaan, duduk bandar macam tu. And then bila dah pencen tu, diorang datang kampung, buat rumah kat kampung, buat semua benda kat kampung. Baguslah kan, maybe dia suka kampung. Dulu tak dapat nak duduk kat kampung. That's why sekarang ni pun kalau saya buat video ni, kan saya buat video kampung ni sebab ada yang request. Yang macam tadi saya mention dia orang duduk kat bandar, rindu kampung, tak dapat nak balik sebab ada urusan kerja dan lain-lain. Saya buat video ni untuk tu. Bukan buat video ni sebab nak korang kecam kampung. Nak korang kata kampung macam ni, kampung macam tu, mana ada. Ya Allah ya Tuhanku. Korang ni cubalah berfikiran positif. Duduk kampung ni best apa? Siapa kata duduk bandar je best? Duduk kampung pun best lah. Lain kali sebelum nak berkata tu fikir dulu. Tahu? Fikir dulu. Apa aku cakap ni betul tak? Apa aku cakap ni baik tak? Duduk kat kampung dengan bandar, pendapat saya memang tak ada beza. Sama je. Duduk kat bandar, jalan raya semua okey. Duduk kat kampung pun sama. Duduk kat bandar ada rumah. Duduk kat kampung pun ada bandar, ada rumah juga. Lagi satu, kebanyakan yang duduk kat kampung ni kan, diorang ada rumah sendiri tau, bukan rumah sewa. Rumah sendiri. Tak adanya bayar-bayar sewa, tak ada. Okay, jadi best apa duduk kat rumah sendiri, ada pekerjaan sendiri, setengah kerja peternak, kerja petani. Macam-macam kerja lah, dan ada setengah yang kerja kerajaan tapi rumah diorang dekat kampung. Sebab maybe tempat tu, cawangan tu dekat dengan kampung dia minta ke apa ke, kan kita tak boleh nak judge. Kita tak tahu kehidupan seseorang tu macam mana, okey? Jadi saya harap cukuplah ya apa penjelasan yang saya bagi kat video ni. Harap dah tak ada lah yang komen negatif kata miskin lah, tulan ni lah. Diorang semua kaya-kaya je. Alhamdulillah. Sederhana gitu. Ada tanah masing-masing, semua tu ada. Kita tak ada hak nak judge orang, okey? Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.